kita nak buat suami, of course lah kita memilih yang terbaik, yang bersesuaian untuk kita. Siapa-siapa saja urusan jodoh ni kita tak tahu kan, dengan siapa, pada waktu bila. Jadi yang baik-baik kita aminkan je lah. Nak jawab lebih-lebih seram. Ke Aminah seorang yang begitu memilih? Nak cakap memilih sangat tu, kita nak buat suami, of course lah kita memilih yang terbaik, yang bersesuaian untuk kita. Begitu juga saya rasa orang lelaki nak cari isteri, pasti dia cari yang terbaik juga kan, yang dia pilih. Bukanlah memilih ni bukannya maksud dia memilih yang tahap yang lebih-lebih pula kan. Saya pun sedar diri saya, siapalah saya ni nak pilih lebih-lebih. Tapi of course kita tahulah apa yang kita sesuai dan apa yang kita tak sesuai. Kita kenal diri kita kan, dan kita mesti nak dapat restu juga kan. Nak cakap memilih sangat tu tidaklah, tapi orang kata biar lambat asal selamat.